dapat sepanjang jam 3 hari 2 malam. First, masa mula saya main tu, perasaan saya macam bau sebab saya ingat main ni untuk membina sensasi jati diri. Tapi masa saya main tu, saya ingat macam saya main dekat kamp tentera sebab terlampau disiplin sangat. Sebab saya tak pernah join aktiviti motivasi, kamp motivasi strict macam kamp tim staff buat ini. Lepas tu, apa yang saya dapat selama 3 hari 2 malam ni, saya dapat belajar tentang cara untuk bercakap di depan orang ramai dan cara untuk menepati masa. Masa dan adab tu adalah sangat penting dalam kehidupan sebagai seorang pelajar kalau kita nak berjaya. Saya nak bagi satu tips untuk berjaya, iaitu kita kalau nak berjaya, kita kena solat 5 waktu dan solat tepat waktu dan menghormati orang tua. Okey, apa awak punya slot yang paling awak rasa paling kesan dalam? Slot yang saya rasa memberi kesan pada saya ialah slot denda. Sebab dengan denda tu saya dapat sedar diri masa dan itu sangat penting. Tapi denda tu bagi saya macam kekuatan lah juga untuk menghadapi semua ni. Dan apa perasaan awak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh share dengan saya apakah perasaan yang awak dapat sepanjang 3 hari 2 malam menyertai camp sama siang? Okey, masa saya first kali kat sini, saya terkejut sangat sebab benda ni first time berlaku dalam hidup saya dengan layanan yang strict, layanan yang tegas, memang macam maskar, terpelaskar. Saya memang terpaku masa tu, tapi at the same time saya dapat cepat sesuaikan diri dengan program ni dengan bantuan para staff. Sebab beri tunjuk ajar kepada saya, beri saya semangat walaupun dengan cara yang kasar, tapi tetap memberi semangat kepada saya. Saya akan ambil benda itu sebagai pengajaran. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya apa yang awak dapat sepanjang program 3 hari 2 malam di camp Smart Siang yang diajukan oleh Red Consultancy dengan kerjasama unit counselling dan unit pengurusan tingkatan 4 SNK Changi. Okey, apa yang saya dapat selama 3 hari 2 malam ni, saya dapat betapa pentingnya amanah dan berat untuk jaga amanah tu. Dan masa tu sangat berharga. Masa tu takkan pernah tunggu kita yang kena kejar masa, kita yang perlu jaga masa tu. Masa tu emas, so perlu jaga masa tu baik-baik lah. Sebab masa tu tak boleh diundur, tak boleh dibuang begitu saja. Jangan sia-siakan masa. Lepas tu adab sangat penting. Lagi-lagi kita seorang pelajar sangat penting untuk ilmu. Adab dengan guru, adab dengan ibu bapa, adab dengan kawan-kawan, orang sekeliling. Apakah slot yang paling memberi kesan